Halo, selamat malam. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini tengok satu lagi undang-undang karut oleh Jabatan Agama Islam Selangor, uh, yang tak benarkan orang gunakan ini perkataan no pork no lard. Ini saya setuju. Ada satu perempuan Islam, dia pegang Islam friendly. Itu tak boleh. Itu memang salah. So, Jabatan Agama Islam, dia boleh ambil tindakan. Kerana iklan macam ni mengelirukan. Halal tak halal. It should be that way. Tapi ini, no pork, no lard, ini tak ada kena-mengena dengan Jabatan Agama Islam. It's nothing to do with you. Ini untuk orang-orang bukan Islam. Ada orang macam saya tak makan babi. Tapi itu kedai Cina, saya boleh makan pasal sumi halal tak halal, saya tak kisah. So saya kalau tengok ada signboard macam ni, saya pergi makan pasal tak ada babi. So apa hak Jabatan Agama Islam Selangor untuk mau ambil tindakan terhadap kedai yang pamer iklan macam ni? What is DAP? What is PKR, Indian and Chinese leader doing in Selangor? Apa lorang buat dekat sana? You all coming out with a ridiculous laws, And lorang semua diam, and sekarang lorang mau pergi campaign dekat Johor mau dapat undi orang Cina, orang India. Saya minta Johor punya orang jangan undi PKR, jangan undi DAP. Orang-orang Cina Johor, dengar baik-baik orang Cina Johor dengan orang India Johor, jangan undi DAP sama PKR. Dia orang ni sekarang semua sudah tara telur tau, mau buka mulut. Sebelum ini ada undang-undang baru, satu tokong, satu gurdara atau satu gereja atau satu atau rumah ibadat bukan Islam, mesti ada 5,000 orang baru boleh diluluskan tapak atau boleh buat itu rumah ibadat bukan Islam. Kalau ada 5,000 orang penganut agama tersebut. Ini ridiculous punya undang-undang Kerajaan Negeri Selangor kasih lulus. Lagi satu ridiculous punya undang-undang, dia tak benarkan, dia kata yang baru punya. Orang-orang kalau macam rumah ibadat bukan Islam tak boleh buat dekat kawasan kedai atau kawasan kilang. Ini surah langgar itu Federal Constitution, undang-undang persekutuan, hak orang mau semayang. Kalau you tak mau benarkan diorang sewa kedai atau beli kedai, dah buat church dekat sana atau buat rumah ibadat bukan Islam lain, then you bagi tanah lah. Dan sana pun you kenakan syarat satu ratio dia satu rumah ibadat bukan Islam untuk 5,000 penganut tersebut. Mana boleh ni macam? Yang bila melibatkan orang Islam pula, di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa, akan automatik pemaju perumahan atau pemaju kawasan kilang, dia kena bagi tanah kepada masjid dan surau secara automatik. Kerana itu termaktub dalam Akta Perancang Bandar dan Desa. Tapi dalam akta itu tak ada peruntukan untuk rumah ibadat bukan Islam. Dia kena buat secara manual. Kalau ahli majlis tu rajin macam saya dulu di Subang Jaya, dan saya akan syaratkan di estate tu ada satu kuil atau ada satu tokong, mesti mau itu pemaju kena bagi 10,000 square feet atau setengah ekar kepada tokong dan itu kuil Hindu atau gurdara. Saya kena buat secara manual kalau saya tak tidur dalam mesyuarat lah. Itu beza dia. Tapi sekarang banyak pakatan yang ahli majlis semua tidur. That's why jadi banyak kes-kes di mana sekarang diorang tokong dan church atau gurdara atau kuil dirobohkan. Kerana semasa diluluskan KM dia, kebenaran merancang, diorang lupa di estate itu atau di kawasan itu ada rumah ibadat bukan Islam. So saya mintalah semua rakyat Malaysia, I beg all of you all, don't vote this DAP and PKR. You see what they are doing? Ridiculous. This one I agree, because this is confusing the Muslim. So they have the right to take action against, because it's a Muslim lady. Even anybody else also put this kind of signboard saying Islam Muslim friendly is wrong. Is halal or not halal. But this one
Jabatan Agama Islam, any state, they have no right. Just like the Court of Appeal, Mahkamah Rayuan sudah tolak permohonan Kerajaan Kedah where dia orang tak benarkan dia orang jual alkohol dan juga Magnum Toto dekat sana. Itu hak orang. Sekian, terima kasih.